Family saya akan masuk meminang ke family awak minggu depan. Betul ke awak ni? Betul. Kita dah nak bertunang dan nak kahwin dah. Akhirnya. Lama betul saya nak kena tunggu. Lama? Iyalah, saya nak kena cari duit apa semua kan, sebab hantaran awak pun tak murah. Itulah tu. Hantaran saya tinggi dah sikit. Tak apa. Duit ni boleh dicari. Cinta mana nak beli. Jadi saya yang penting dapat kahwin dengan awak pun kira bersyukur sangat dah. Duit tu tak apa. Lepas kahwin kita berjimat. Okeylah tu, sebab saya pun kurang sikit membeli. Saya tak suka beli-beli baju ke shopping-shopping ni. Saya kurang sikit bab tu. So kita bolehlah berjimat sama-sama. Awak ni kira low maintenance lah. Lebih kurang betul lah saya. Tapi kan awak, saya macam craving benda manis. Awak nak makan benda manis? Betul. Apa kata saya belanja awak makan dessert ke apa? Tak apa. Saya tak naklah sampai dessert ke apa-apa ke. Awak tak nak dessert? Tak nak. Cuba awak senyum sikit. Senyum? Hilang craving saya. Senyuman awak manis sangat lah. Manis sangat? Lepas tu, dah cukup manis lah cukup untuk awak? Manis dah untuk saya. Tak payah makan dessert ke apa? Tak payah. Saya tak perlukan pun dessert ni. Allah, saya lah lelaki paling bertuah sekali. Jimat betul lah duit saya lepas kahwin. Lepas ni senyum je dengan awak. Awak masam je muka tu. Yelah awak tu. Kita ni 3 tahun dah kahwin. Tahun? Okey. Saya asyik pakai baju sama je. Allah. Kita kan dah habis duit banyak dekat kenduri kahwin. Lepas tu hantaran awak pun tinggi. Saya ni sampai habis meminjam duit sampai nak kahwin dengan awak. Tak senang. Siapa suruh awak letak tinggi-tinggi? Ni tak apalah. Alhamdulillah lah awak dulu kata yang penting kita dapat kahwin. Ni kita dah kahwin 3 tahun dah. Baju tu tak apalah. Awak sendiri kata yang awak tak suka beli-beli baju ke apa. Kita pakai je lah baju sama 3 tahun pun. Yelah. Kok iya pun. Belilah selai 2. Ni sampai tak ada langsung duk pakai ulang baju sama je. Kita kena berjimat. Duit dah habis banyak. Duit kita ni cukup-cukup beli makanan je. Saya ni craving benda manis sekarang ni. Awak craving benda manis? Yelah. Saya tahu ubat dia apa. Awak tengok saya. Awak dah kenapa? Nak terberak ke? Kenapa dia ketawa? Dia tak nampak ke? Kenapa? Awak nak berak ke? Toilet kat sana. Bukan nak berak. Takkan dia tak tahu. Lepas tu? Awak nak terkencing? Tak. Kenapa dia? Kenapa dia ketawa? Kenapa dia ketawa? Hodoh je muka. Hodoh? Alhamdulillah, hilang craving saya makan benda manis. Manis? Manis? Yurha signature. Ni apa? Puding apa ni? Puding Consuelo pandan. Pandan. Dia ada apa lagi? Ada durian, ada yang klasik, ada yang original. Oh, banyak flavor lah. Banyaklah flavor dia. Alhamdulillah lah. Nanti saya belanja awak baju pula. Betul ni? Betul. Dah 3 tahun dah pakai baju ni. Yurha signature. Tapi kan, kenapa muka awak macam tu tadi? Muka apa? Muka macam nak terberak. Tak ada. Tak ada apalah. Tak ada tu apa. Saya teringat something apa. Mungkin awak tak ingat. Tak apa. Yang penting awak dah dapat benda manis. Kadang-kadang benda manis ni berubah. Tapi cinta tetap sama.